Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan sekalian. Melalui siri multimedia pertama, sistem latihan dan pembangunan kumpulan ahli Tun Excel Shah Alam ini, saya ingin berkongsi kepada anda sekalian dan mengajak anda untuk berpindah ke talian TuneTalk dengan menggunakan kad Prabaya Pintar Tun Excel. Kerana dengan menggunakan kad Prabaya Pintar ini, anda akan menikmati perkhidmatan pada harga super rendah tanpa sebarang kos tersembunyi ke seluruh rangkaian pada bila-bila masa. Ingat, saya hanya meminta anda bertukar ke talian ini saja tanpa menyuruh anda untuk berbelanja lebih. Dengan menggunakan kad Prabaya Pintar ini, anda tidak lagi perlu menghitung masa untuk menikmati penjimatan. Mengapa? Kerana dengan menggunakan kad ini, anda akan menerima kredit masa berbual percuma sebanyak RM20 bagi setiap RM50 nilai top up, dan anda juga menerima kredit masa berbual percuma sebanyak RM10 bagi setiap RM30 nilai top up. Apa yang menariknya, anda akan menikmati kadar panggilan serendah 28 sen seminit dengan blok 60 saat. Perlu saya nyatakan di sini, tidak semua syarikat memberikan panggilan pada blok 60 saat. Ini bermakna anda dikenakan charge yang lebih rendah walaupun bercakap dengan lebih lama. Selain daripada itu, anda hanya perlu membayar 10 sen bagi setiap SMS yang dihantar dan 10 sen bagi setiap 1 MB untuk akses kepada internet. Jika anda melihat perbandingan carta yang saya sediakan ini, pada nilai penggunaan RM100, Tun Excel memberikan penjimatan paling tinggi berbanding syarikat telekomunikasi yang lain, kerana pada nilai RM100 ini anda boleh mendapat 500 panggilan. Jauh lebih banyak berbanding dengan yang lain. Mengapa sedemikian? Kerana dengan penggunaan RM100, anda akan menerima tambahan kredit masa panggilan percuma sebanyak RM40, betul? Menjadikan jumlah keseluruhan masa panggilan anda ialah RM140. Nilai ini jika dibahagikan dengan 28 sen harga seminit, maka anda mendapat penggunaan berjumlah 500 minit panggilan. Murah ke murah? Rakan-rakan semua, kebanyakan dari kita tidak sedar bahawa apabila kita sebagai pengguna talian pasca bayar atau line, kita mungkin dikenakan beberapa charge tersembunyi. Sebagai contohnya, charge untuk bil terperinci. Kita perlu membayar RM3 hingga RM5 sebulan hanya untuk mendapat penerimaan ataupun pemberitahuan berapa hutang kita dengan syarikat telekomunikasi. Anda juga perlu membayar harga yang lebih untuk mengaktifkan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu. Sebagai contohnya, perkhidmatan untuk perayaan antarabangsa ataupun international roaming, dan juga panggilan antarabangsa terus dial ataupun IDD. Dalam situasi yang lain, kita selalunya terjerat dengan promosi panggilan percuma walaupun panggilan percuma tersebut hanya diberikan jika panggilan dibuat hanya ke dalam talian yang sama dan juga mestilah dalam jangkauan rangkaian yang sama. Soalannya, berapa ramai rakan anda yang anda pasti jika nombor awalannya 019 itu adalah pengguna Celcom, atau 012 itu pengguna Maxis, ataupun 016 itu pengguna Digi? Tahukah anda tidak akan menikmati panggilan percuma ini walaupun membuat panggilan pada pengguna talian yang sama jika anda berada di luar liputan rangkaian tersebut. Ada juga syarikat yang mengenakan syarat panggilan yang lebih murah hanya jika dibuat pada waktu-waktu tertentu saja. Soalannya, apakah waktu tersebut sesuai untuk kita buat panggilan? Kadangkala kita juga terjerat dengan promosi internet secara percuma atau internet tanpa had. Apa yang berlaku? Pengguna akan menikmati internet percuma hanya pada kelajuan internet asas. Apa maksud internet asas? Internet asas adalah internet pada kelajuan yang paling minima. Analoginya mudah. Kelajuan standard memandu di Malaysia ialah 110 km sejam di semua lebuh raya.
Tetapi, di lebuh raya syarikat ini, anda hanya boleh memandu pada kelajuan 40 km sejam. Itulah internet asas. Syarikat yang lain pula menggunakan kadar kiraan yang jauh mengelirukan, menjadikan caj kepada internet jauh lebih mahal berbanding dengan harga standard daripada syarikat-syarikat yang lain. Dan yang paling menarik, untuk menikmati harga panggilan yang lebih rendah, anda perlu berbelanja dahulu dengan caj yang tinggi sebelum mendapat diskaun. Jadi nasihat saya kepada rakan-rakan sekalian, pastikan anda memahami terma dan syarat sebelum melanggan sesuatu pakej. Rakan-rakan, hari ini saya juga ingin berkongsi dengan rakan-rakan bahawa harga panggilan terus dial antarabangsa ataupun IDD yang ditawarkan oleh kad Prabayatun XL tidak kurang kompetitif berbanding dengan syarikat lain. Caj panggilan kami untuk beberapa negara seperti India, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Myanmar adalah jauh lebih murah berbanding dengan kadar panggilan yang ditawarkan oleh syarikat telekomunikasi yang lain. Jadi rakan-rakan, kad Prabayatun XL ini bukan hanya memberikan banyak kelebihan kepada pengguna tempatan, tetapi ia juga amat menjimatkan bagi pekerja asing untuk menghubungi kampung halaman mereka. Kepada rakan-rakan yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih, anda boleh hadir ke taklimat percuma talian Prabayatun XL di Shah Alam Service Center tepat jam 9 malam setiap hari Selasa dan Jumaat. Anda juga boleh menghubungi saya untuk mendapatkan panduan percuma bagaimana membina perniagaan dalam industri telekomunikasi.